Permintaannya agak lewat malam daripada RTI, iaitu Russia Today International yang berpengkalan di Moskow. Tapi bila katanya nak bercakap interview tentang lawatan Presiden Putin ke India, saya terus terima lamaran tersebut kerana ianya penting dari sudut pandang ASEAN. Kenapa kejayaan lawatan Presiden Putin ini agak penting? Kerana ianya menongkah arus kehendak Presiden Trump yang memberi amaran kepada Perdana Menteri Narendra Modi supaya jangan berurusan, jangan berdagang dengan Rusia. Tapi Putin kata semasa lawatan, selepas lawatan itu, Rusia akan membekalkan minyak tanpa henti, dan ini yang amat dikehendaki oleh Modi India yang sedang rancak membangun. Tapi dari sudut ASEAN, ia mempamerkan bahawa negara tidak perlu tunduk kepada Amerika Syarikat, dan bagi Moskow, ASEAN itu Malaysia dan ASEAN, dan Perdana Menteri telah membuat lawatan bukan sekali tapi dua kali ke Moskow, dan ini yang dikatakan pentingnya, dikatakan dari sudut mata Rusia terhadap kepentingan Malaysia, kepentingan ASEAN dalam menongkah arus sistem geopolitik Trump.